Yaman kita setakat hot down kita duduk 5-6 tahun kita duduk tu kita tengok belaka kubur-kubur ni. Kubur-kubur ni. Jadi malam ni kita akan setuh kubur berkaitan dengan tetamu kita nak mari ni. Nak mari ni mari dah siapa dah hang. Apa kita tumpu fokus kepada kubur ni? Sebab kita cerita dah lepas kan, di Yaman ni ada 3 puak hak jenis puja kubur ni. Hak yang mengagung-agungkan kubur. Hak yang Nabi sebut, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ni golongan seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ni. Sebab mereka telah membuka pintu fitnah. Kita kata 3 kumpulan ni. Pertama kumpulan Syiah Houthi. Kenapa kita tak mustuh Syiah Houthi? Sebab harap-harap rasanya orang Malaysia tak akan ikut. Walaupun dia anggap Houthi ni hero, tapi tak ada akan jadi Syiah Houthi ni bang. Satu. Kedua, kumpulan Batiniyah, Ismailiyah. Yang puja kubur Queen Arwah tak. Syiah Houthi dia puja kubur Imam Hadi dia kata. Imam Hadawi itulah imam yang antara ulama besar dia lah di Saadah. Tak? Ada ni? Boleh? Boleh. Okey. Yang kedua kita kata Syiah Batiniyah ataupun Syiah Ismailiyah. Orang ni pun rasa orang Malaysia tak ikut. Walaupun Syiah Ismailiyah ada di Malaysia. Ismailiyah ni ada di Malaysia. Dia orang ni lebih kepada bisnes di Malaysia. Dia set businessman di Malaysia. Kebanyakannya mari daripada India, Pakistan lah. Orang Malaysia rasanya setakat yang kita tahulah maklumat tak ada lagi yang ikut. Sama ada Houthi. Tak, pelajar-pelajar kita di Yaman pun tak ada seorang habuk. Join Houthi ni. Join Syiah Jarudiyah ni. Okey. Yang ketiga kita kata yang paling besar adalah kubur golongan habaib ni. Rasa tutup suara tak apa ni. Okey. Jadi ni kita tunjuk ni kubur di golongan habaib di Hadramaut ni, dia bukan satu kubur je. Tempat yang dia buat keramaian dia ataupun dia buat upacara ataupun dia buat ibadah dia lah. Tak, dia banyak kubur. Kubur utama sekali kubur Hub. Kita pergi sesa. Ini dia panggil kubur Zambal. Tak, di kubur ni kalau ikut dakwaan Habib Omar, dia kata lebih daripada 10,000 wali ada di sini. Tak, ada 10,000 wali dimakamkan di sini. Tak, dalam 10,000 wali ni kata dia, saya ikut kata dia, boleh cari dalam internet kata-kata Habib Omar yang kerajaan negeri kita jeput ini, yang kerajaan PAH jeput ini tak. Faham? Di makam Zambal ni juga, tu tengok tu dia lubang dia. Bukan Shaileng tu tu bukan Shaileng tu lubang tu atau nazar. Tulis dah kertas nazar kita nak nazar dia. Tak, tulis kita tak situ, insya-Allah nazar diterima, bang. Tak, itu lubang. Bukan lubang tok piti. Tak, lubang tok nazar. Bang. Ini yang mereka buat. Nak biar masyarakat kita sedar benda ni. Sebab benda kita tegur, kita larang, kita dah hantar bantahan kerajaan negeri, biar kerajaan negeri sedar benda berlaku sebenarnya di Hadramaut ni. Tak. Dan setakat kita tahu, Presiden PAH sendiri tak, Tok Gu Ajadi tahu benda ni, tahu isu ni. Betapa bahayanya benda berlaku di Hadramaut ni, bang. Ini kubur Zambal, dakwan siapa ni Habib Omar, dia kata sini 10,000 Tok Wali ada. Dalam 10,000 makam Tok Wali ni ada 80 wali kutub. Bisa tak? Wali kutub ni cari sendiri lah benda wali kutub ni kan. Tak, bukan masuk kutub ni, wali kutub kan. Wali kutub dia kata di sini. Yang mana dakwah ni kalau kita dengar, diri bulu rama. Dia kata wali kutub ni boleh mengubah siapa? Boleh mengubah orang yang dah memang ahli neraka boleh jadi ahli syurga. Minasyaqa ila sa'adah dia kata. 80 Tok Wali ni. Makam ni. Sebab tu yang berkat sangat ni. Yang orang gila-gila sangat mari sini ni. Kalau kita cari dalam YouTube, ada orang sampai tahap dia golek tu. Dengan baju-baju dia golek atas tanah ni. Untuk ambil berkat di kubur ni. Hak cium nak saya kira ni tengok. Asal daripada putih tiang nesang ni sampai jadi hitam. Sebab pakak senyum, pakak setuh, pakak ambil berkat macam-macam. Biasa kita tengok pelajar-pelajar kita, hak Arak tu Arak lah pelajar Melayu kita ni. Dia kemamang pun ada. Dia pergi dia buat benda, dia akan pergi di kubur tu, sapu.
Ini biasa pelajar kita akan buat. Dah dia ambil mana ni? Ambil dari tok guru dia lah. Tok guru dia yang ajar benda ni berlaku. Faham? Ni kubur pertama kita kata, kubur Zambar. Kubur Zambar ni bukan satu kubur. Saya tak jumpa sebab petang tadi baru kita tu. Ni di Huk. Ini makam di Huk. Tahu tak benda tuan-tuan ni dalam video kita ni? Ni rumah-rumah yang belakang. Berapa hotel, berapa puluh hotel rumah tu ada. Undur balik tu. Berapa, saat ni. Berapa puluh hotel rumah situ, saya anggarkan lebih pada 100 hotel rumah. Dan rumah ni, masa ni kalau kita pergi masa ni, tak ada orang duduk. Seorang habuk tak ada duduk. Rumah ni semata-mata buat untuk benda, untuk ziarah Huk sahaja. Faham? Setahun hanya 2 kali saja orang duduk sini. Faham? Di bulan Muharram sekali, 4 hari, tak? Di bulan Syaban sekali dia duduk. Di sini. Benda tujuan duduk ni, duduk semata-mata untuk buat upacara ziarah Huk. Nak cerita bab ziarah Huk ni, kita cerita semula. Panjang cerita dia sebab proses dia lama. 4 hari 3 malam dia akan duduk sini. Kalau andai kata jadual dia kena pada hari Jumaat, tak semayang Jumaat hari tu. Tak semayang Jumaat sini. Semata-mata untuk buat ziarah Huk. Ziarah Huk. Dia panjang. Ziarah Huk ni dia bermula dengan mandi sungai, minum air sungai dulu tak. Biasanya minum air sungai ni di tangan habis-habis lah. Termasuk hak kerajaan negeri kita jepuk ni. Tak. Minum di tangan dia lah untuk ambil berkat daripada sungai tu. Ini hak yang utamalah, kubur utama. Sebelum nak mari ke kubur Huk ni, pada bulan Muharram baik ataupun sebelum bulan Syaban baik, bang, dia akan bermula dari kubur tadi. Kubur Zambar dulu. Dia akan buat upacara. Panjang dia punya ziarah dia ni. Tak? Ni tengok ramai-ramai ni. Buat benda ni. Ni ziarah Huk ni. Dah seramai ni semua. Beribu orang. Dan majoriti hak mari siapa? Indonesia, Malaysia. Hak tu ramai sekali. Kalau kita tengok, kalau kita duduk sini ni, hak ramai sekali tu. Hak ni hak set galak ni. Ini dia macam-macam. Dia buat pasar macam kita buat festival lah guna. Ada orang jual-jual lah, hak main manoh lah, macam-macam pasang. Tu kubur Huk tu atas tu. Sekarang hak terkini sekali 2 tahun lepas kita pergi. Sekarang ni tengah buat pembinaan baru kubur ni. Dia nak besar pula. Kawasan kubur Huk ni, oleh kerana ramai orang mari ni, dia akan besar balik. Tak? Tu Tok Syekh kita tu ada. Tu dia tengah buat ziarah Huk lah tu. Tak? Dia akan bermula daripada lepas pada mandi Sungai Huk. Tak? Tu joget Huk dia panggil yang. Dia akan joget situ. Tak? Tu makam Huk tu atas tu. Tak? Dia akan bawa dera-dera ni daripada Sungai Huk tu. Dia akan naik atas batu, dekat batu tu dia sunat semayang 2 rakaat atas batu tu pula. Lepas pada atas batu tu dia akan pergi. Ni set nega pula ni. Dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke satu telaga. Dikatakan telaga ni lah tempat simpan ruh-ruh orang soleh. Maka dia bermula sebutan ziarah dia di situ. Dia akan beri salam kepada semua Nabi-Nabi. Start daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, sahabat Nabi Muhammad. Last sekali Siti Fatimah pun sebut kok. Salamu ala Fatimah Az-Zahra dan sebagainya. Itu bentuk ziarah dia. Kita sempat sekali pergi sini. Adang duduk sinilah di kubur Huk ni selama 4 hari 3 malam duduk situ dak. Package tu, package. Tu tengok Dia akan naik tangga ramai-ramai. Dia akan pergi ke kubur ni, benda dia buat. Siapa sini habis dia beri salam, sudah dia beri salam dia akan baca surah Huk. Siapa habis surah Huk tu dia baca. Tak? Bang, banyak benda lah. Masa saya pergi tu, saya dah ambil gambar. Masa tu bukan pakai telefon lagi, yang pakai gambar khetak-khetak tu. Kita ambil gambar, dia bawa satu benda. Tapi kita tak tahu benda dia bawa benda tu dalam tinggi, benda tinggi tu. Tak? Ada bungkusan kain lagu tu. Masing-masing pakak berebut nak cium, pakak berebut nak setuh benda tu. Wallahualam dia. Tapi benda tu lah dia akan bawa pergi ke kubur ni. Tak? Masing-masing pakak berebut nak setuh. Tak tahu apa dia benda dalam tu. Tak? Kain siapa, baju siapa, wallahualam. Yang pasti semua pakak nak ambil berkat belaka dengan benda saat ni. Tak? Ni di kubur Zambar ni. Di kubur Zambar kita. Tak? Dia cerita benda ni benda-benda karut ni set Indo. Dengar.
Okey. Ni anak murid Habib ni orang Indonesia tak? Boleh cari dalam YouTube lah ni. Kita nak tunjuk sahaja tak. Ha? Okey. Kubur siapa lagi kita kata kubur Zambal, kubur Hud, dan ada juga kubur Isa Muhajir. Ada ni kubur Isa Muhajir. Ni pun Isa Muhajir ni dianggap keturunan Said ataupun keturunan Nabi pertama yang sampai ke Hadramaut. Di kubur Isa Muhajir ni berlaku juga ni. Tak, ni kubur siapa ni? Ni Faqih Muqaddam. Ni Faqih Muqaddam di Zambal tadi tak. Ada kubur Isa Muhajir ni. Apa yang dia buat situ? Antara upacara yang dilakukan, dia akan tukar kelambu kubur ni setiap tahun. Sebagaimana syariat tukar kelambu Kaabah. Tak? Dia akan tukar sama. Setiap tahun dia akan buat tukar. Ni duk main gendang ni kubur ni tak? Main gendang apa? Biasa. Sini kita baru setakat tengok gendang dalam masjid kan. Itu dah jadi biasa dah masyarakat kita. Bawakan siapa ni? Bawakan geng-geng ni juga. Dulu Tok Guru Pondok tak pernah berlaku benda ni. Marilah pondok mana pun, tarikat setara mana tak pernah berlaku main gendang dalam masjid. Tapi hari ni dah biasa. Tapi di Hadramaut bukan setakat dalam masjid, malah di kubur pun mereka bergendang mereka. Tak apa ni mengalungkan qasidah dan sebagainya. Deh. Okey. Satu lagi kubur Ainak. Di kubur Ainak ni saya tak ingat kubur siapa situ, tapi kubur Tok Wali jugalah tak. Di situ juga antara tempat yang mereka bergendang. Mereka bukan hanya mari ziarah, tapi mereka bergendang tak. Ini suasana kita kata tak, yang berlaku di Hadramaut. Jadi diorang ni memang kita kata melampau dalam memuja orang-orang soleh, sehingga mereka membina tempat-tempat ibadah ni. Dalam makam ni kita boleh tengok setiap makam ni mesti ada kipah. Dulu kita tak tahulah kok ni pasal ekong apa, tapi dulu orang nak mari ziarah dalam kawasan ni, dalam kubur ni, siap ada kipah, siap ada benda lah. Di tempat dah tengok tu cara dia orang pergi ziarah kubur. Bila kita larang, dia kata, ni orang larang ziarah kubur. Bukan, kita tak larang ziarah kubur. Kita larang tak perkara-perkara yang tak betul yang dibuat di kubur. Itu, dia pergi, pergi ambil berkat lah tu. Tengok, kalau kita tengok ramah ni je, ni orang Indo ni, tak. Orang Yaman tak pergi pun gitu tak. Mari bawa puang apa ni, set-set indung lah ni tak. Yang biasa buat benda-benda gini. Tapi itulah kita kata, kita nak sebut betapa benda ni sangat bahaya tak. Sekiranya pihak yang berwajib salah ambil tindakan, dia membuka ruang yang sangat luas kepada masyarakat kita terlibat dengan benda-benda gini. Setakat ni tak ada lagi ni. Kita di Malaysia tak berlaku benda ni. Setakat yang saya tahu, benda ni berlaku di Indonesia. Bab puja melampau kubur ni tak. Dan berlaku juga di jiran kita Singapura. Di Singapura ada satu kubur, dia panggil makam Habib Noh. Di situ memang kalau kita Google, kita temui macam mana makam Habib Noh ni. Guana dia punya binaan dia sangat-sangat besar. Tak, bagi dia orang ni Habib Noh ni keramat. Tak, sampai tahap kerajaan tak boleh nak ambil dia kata tanah tu. Sedangkan tanah tu digazetkan tempat untuk pembinaan dah. Tapi oleh kerana ni kubur keramat Habib Noh ni, kerajaan tak berani ambil dia kata. Tak. Tapi berlaku benda yang memuja kubur secara melampau kita kata deh. Jadi itu sedikit kita sebut berkenaan dengan memuja kubur deh. Ziarah kubur satu hal, puja kubur satu benda yang lain. Tak. Islam mensyariatkan kepada kita supaya ziarah kubur.